Budak lelaki miskin menyelamatkan gadis sunti anak jutawan dari terjun membunuh diri ke dalam sungai yang ganas. Budak lelaki sempat memegang tangan gadis sunti dengan ketat untuk menghalangnya dari terjun dan terus memujuknya. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang menonton dan melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Matahari hampir terbenam, menyulam langit jingga di tepi bandar kecil itu. Di sebuah kawasan pinggiran yang sunyi, tinggallah seorang kanak-kanak lelaki bernama Atif, 12 tahun, bersama ibunya, Aminah. Mereka menetap dalam sebuah rumah usang berbumbung zinc dan dinding kayu yang sudah reput dimakan usia. Rumah itu adalah peninggalan arwah ayah Atif yang meninggal dunia 10 tahun lalu, ketika Atif baru berusia 2 tahun. Meskipun tiada kenangan jelas tentang ayahnya, Atif sering mendengar cerita daripada ibunya betapa tabah dan penyayangnya lelaki itu. Aminah bekerja sebagai pembersih di sebuah pejabat kerajaan tak jauh dari rumah mereka. Gajinya tidaklah besar, hanya cukup untuk memenuhi keperluan asas seperti makan minum, bel elektrik dan air serta sedikit perbelanjaan persekolahan Atif. Walaupun hidup mereka serba sederhana, Aminah sentiasa cuba memberikan yang terbaik untuk anak tunggalnya itu. Atif pula pelajar yang tekun dan rajin. Kini, dia sedang menempur darjah 6 di sekolah rendah kerajaan berdekatan rumahnya. Untuk membantu ibunya, Atif sering ke tempat pembuangan sampah berdekatan rumah selepas pulang dari sekolah. Di sana, dia mencari botol-botol kaca dan tin minuman yang boleh dijual kepada peraih di sekitar kampung. Dengan gigih, dia mengumpul bahan kitar semula itu walaupun kadang-kadang tangan dan pakaiannya kotor. Hasilnya, beberapa ringgit sehari dapat dibelanjakan untuk keperluan tambahan seperti buku latihan atau biskut untuk minum petang. Pagi itu, seperti biasa, Atif melalui jambatan kayu usang yang melintasi sungai sederhana besar untuk ke tempat pembuangan sampah. Jambatan itu sudah uzuh dengan pagar besi yang berkarat, tetapi ia adalah jalan pintas yang sering digunakan oleh penduduk sekitar. Air sungai mengalir deras di bawahnya, dan pada waktu malam, suara desiran air itu kadang-kadang kedengaran seperti bisikan rahsia alam. Selepas tamat sesi persekolahan pada hari itu, Atif pulang dengan langkah lemah. Badannya letih setelah seharian belajar dan mencari barang kitar semula. Namun, ketika melintasi jambatan, matanya tertancap pada satu kelibat di hadapan seorang budak perempuan berdiri di tepi pagar jambatan, dengan ekor matanya menghadap ke arah sungai yang dalam dan ganas. Atif memandang lebih dekat. Gadis itu berumur lebih kurang 10 tahun, memakai seluar jeans biru dan t-shirt putih yang bersih. Rambutnya diikat sambil-sambil, dan wajahnya murung, sedih seperti tiada harapan lagi. Hatinya berdebar. Tanpa fikir panjang, Atif berlari ke arahnya dan sempat memegang tangan kanan Balkis sebelum dia membuat keputusan nekat untuk terjun ke sungai yang ganas. "Jangan. Apa awak nak buat?" jerit Atif, tangannya menggeletar kerana cemas. Balkis meronta-ronta, air mata bergenang di matanya. "Lepaskan saya. Saya tak nak hidup lagi," katanya dengan suara tersekat-sekat. Tidak mahu kehilangan nyawa orang lain begitu sahaja, Atif terus memegang tangan Balkis dengan kuat sambil cuba menenangkan hati gadis itu. Dia duduk bersebelahan dengannya, masih berpegangan tangan, sambil bertanya, "Kenapa awak nak buat ini semua? Beritahu saya." Balkis akhirnya berhenti meronta. Tangisan perlahan-lahan reda. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nama saya Balkis. Ibu dan bapa marahkan saya sebab keputusan ujian saya teruk. Mereka selalu bandingkan saya dengan abang saya yang pandai dan sangat pintar. Saya rasa saya tak layak hidup." Atif mendengar dengan teliti. Dia bukan guru atau kaunselor, tetapi sebagai manusia yang selalu merasa tekanan hidup, dia cuba menjadi pendengar yang baik. Setiap orang ada masalah. Tapi percayalah, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. "Jangan sesekali ambil jalan mudah macam ni," ujarnya dengan suara lembut. Balkis mendongak, memandang wajah Atif yang bersih dan tenang. Matanya masih berkilau, tetapi sedikit demi sedikit, ketenangan muncul.
Dia mula bercerita tentang hidupnya yang penuh tekanan. Dia datang dari keluarga kaya raya di tengah bandar. Ibu bapanya memiliki banyak tanah, hartanah, dan ladang kelapa sawit yang luas. Namun, kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan baginya. Tekanan untuk mencapai keputusan cemerlang di sekolah terlalu tinggi. Dia rasa seperti dipaksa menjadi sempurna, padahal dia juga manusia biasa. Setelah beberapa ketika, Atif menawarkan diri untuk membawa Balkis pulang ke rumahnya supaya boleh bercerita. Datanglah ke rumah saya sekejap. Minum teh tarik dan makan biskut. Kita boleh borak lagi. Mungkin awak akan rasa lebih baik, ajaknya. Balkis mengangguk perlahan. Mereka berjalan bersama menuju ke rumah Atif yang agak reput dan usang, tetapi penuh kemesraan. Sampai di sana, Atif segera membuat teh tarik panas menggunakan periuk kecil di dapur. Bau teh yang bercampur susu sejat manis mengisi ruang dapur. Sekeping roti dan beberapa biji biskut kering disediakan sebagai teman minum petang. Balkis duduk di atas kerusi plastik lama, melihat Atif sambil tersenyum nipis. Rumah awak simple sangat. Tapi rasanya lebih tenang dari rumah saya, katanya perlahan. Atif tersenyum. Kami tak ada banyak benda. Tapi kami ada kasih sayang. Itu yang penting. Sementara meneguk teh tarik, Balkis menceritakan lebih lanjut tentang hidupnya, tekanan dari sekolah, jadual belajar yang padat, dan kekurangan masa untuk berseronok atau berkawan. Dia berasa seperti robot yang hanya perlu belajar dan mendapat markah tinggi. Tiada ruang untuk melakukan kesilapan. Tiada ruang untuk kegembiraan. Atif mendengar dengan sabar. Kadang-kala, dia menyelitkan nasihat kecil, atau soalan untuk membuka hati Balkis. Awak tahu tak, saya pun pernah gagal ujian. Tapi ibu saya tak pernah marah. Dia cuma pesan, cuba lagi. Belajar lebih rajin. Dan saya buat itu. Sekarang, saya dah naik kelas dan dapat keputusan okey. Balkis termenung. Ibu saya, kalau saya dapat BJ pun, dia marah. Kata saya tak usaha. Padahal saya dah try sangat-sangat. Mungkin ibu awak tak tahu cara tunjuk kasih sayang melalui perkataan. Tapi saya yakin, dalam hati kecilnya, dia sayangkan awak. Cuma cara dia lain. Balkis mengesat air mata yang masih belum kering. Untuk pertama kali dalam minggu itu, dia berasa lega. Seperti beban yang terlalu berat akhirnya mula terangkat. Sementara itu, Aminah pulang dari kerja. Melihat ada tetamu kecil di rumahnya, dia terkejut tetapi cepat-cepat menyambut dengan senyuman hangat. Dia tahu dari cerita singkat Atif bahawa Balkis sedang menghadapi masalah besar. Tanpa banyak soal, Aminah menyediakan sedikit makanan ringan tambahan dan duduk bersama mereka. Walaupun rumah mereka tidak besar dan tiada kemewahan, suasana itu cukup untuk membuatkan Balkis berasa seperti berada di tempat yang aman. Tempat yang memberi pengharapan. Selepas beberapa jam, Balkis memutuskan untuk pulang. Dia berterima kasih kepada Atif dan ibunya. Terima kasih sebab menyelamatkan saya. Saya rasa, saya nak cuba lagi. Nak cakap dengan ibu saya. Minta tolong supaya tekanan tu dikurangkan sikit. Atif tersenyum. Kalau awak perlukan kawan untuk bercerita, saya sentiasa ada. Jangan datang jambatan tu lagi, okey? Balkis mengangguk. Okey. Saya janji. Sebelum beredar, Balkis memberikan nombor telefonnya kepada Atif. Kalau awak free, datanglah ke rumah saya. Boleh main-main. Saya selalu boring sorang-sorang. Atif menjawab dengan riang, boleh juga. Nanti saya ajak ibu saya sekali. Kalau awak izinkan. Dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya, Balkis berjalan pulang ke arah bandar. Manakala Atif dan ibunya duduk di anjung rumah, melihat matahari terbenam di ufuk barat. Aminah memandang anaknya dengan bangga. Kamu hebat hari ini, Atif. Kamu selamatkan nyawa seseorang. Atif tersenyum malu. Saya cuma buat apa yang patut, ibu. Tak sangka pula, dari jambatan itu, saya jumpa kawan baru. Balkis berjalan perlahan,
langkahnya masih terasa berat meskipun hatinya sudah jauh lebih ringan. Wajahnya yang murung tadi telah sedikit berseri, tetapi bayangan keinginan untuk mengakhiri hidup itu masih terselit dalam fikirannya. Dia menarik nafas panjang, cuba melupakan kenangan hitam beberapa jam yang lalu. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar langkah kaki yang laju mendekati. Balqis menoleh dan ternampak Atif berlari kecil ke arahnya. "Balqis! Tunggu," seru Atif sambil mengekalkan nafasnya yang mulai tersekat-sekat. Balqis berhenti, memandang Atif dengan rasa hairan. "Kenapa? Awak nak ikut saya?" Atif tersenyum nipis. "Saya tak yakin lagi awak selamat kalau saya tinggalkan awak sorang-sorang. Lagipun, saya risau awak akan balik ke jambatan tu lagi." Balqis tersenyum kecil. "Saya dah janji tadi, saya tak akan buat benda tu lagi. Saya percaya. Tapi saya tetap nak teman awak sampai rumah. Saya tak tenang kalau tak tengok awak masuk rumah betul-betul." Balqis tidak membantah. Dia sebenarnya berasa gembira kerana ada orang yang peduli dengannya. Mereka berjalan bersebelahan, menyusuri jalan bata yang menuju ke pusat bandar tempat keluarga Balqis tinggal. Sepanjang perjalanan, mereka berbual tentang pelbagai perkara sekolah, hobi, cita-cita masa depan. Balqis menceritakan bahawa dia suka melukis, tetapi ibu bapanya tidak benarkan dia menyertai kelas seni kerana khawatir akan mengganggu pelajaran akademiknya. Atif pula berkongsi impian untuk menjadi jurutera jika dapat melanjutkan pelajaran nanti. Walaupun datang dari dunia yang berbeza, dua jiwa ini bertemu di atas dasar kemanusiaan dan kesedaran bahawa setiap manusia punya beban dan tekanan tersendiri. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai ke pagar besi besar yang mengelilingi rumah keluarga Balqis. Rumah itu begitu mewah dan luas, dengan halaman yang indah, kolam renang, dan pokok-pokok hiasan yang disusun cantik. Atif terpegun seketika, tidak biasa dengan kemewahan seperti itu. Balqis menoleh pada Atif, matanya bersinar. "Terima kasih banyak-banyak, Atif. Kalau awak tak tolong saya tadi, saya tak tahu apa yang akan berlaku." Atif tersenyum. "Saya cuma buat apa yang patut. Jaga diri baik-baik, okey? Dan ingat janji kita tak nak pergi ke jambatan tu lagi." Balqis mengangguk. "Saya janji. Jumpa lagi." Mereka saling melambai sebelum Balqis masuk melalui pintu kecil di pagar itu. Atif berdiri seketika, memandang ke arah rumah mewah itu sebelum berpatah balik ke rumahnya sendiri. Di dalam rumah besar itu, suasana agak tegang. Maria dan Abdullah, ibu bapa Balqis, telah 5 jam menunggu anak tunggal mereka pulang dari sekolah. Telefon sekolah memberitahu bahawa Balqis sudah keluar dari kawasan sekolah selepas waktu persekolahan, tetapi sehingga petang itu, tiada berita langsung daripadanya. Ibu Balqis, Maria, menangis sambil memegang telefon, cuba menghubungi guru-guru dan rakan-rakan Balqis. Manakala ayahnya, Abdullah, keluar mencari ke beberapa tempat di sekitar bandar, termasuk sekolah dan kedai-kedai. Akhirnya, ketika matahari semakin condong ke barat, Balqis muncul di muka pintu. Maria terus memeluk erat anaknya, air matanya jatuh tanpa henti. "Balqis, ibu sangat risau. Di mana awak pergi? Kami cari awak merata-rata." Abdullah turut datang, wajahnya cemas. "Balqis, jangan main-main lagi macam ni. Kamu tahu kami risau." Balqis memandang ibu dan bapanya dengan mata yang redup. Setelah mengambil nafas panjang, dia berkata, Saya nak terjun dari jambatan hari ini." Maria menjerit kecil, tangannya menutup mulut. "Apa?" Abdullah terkejut. "Apa maksud kamu? Kenapa kamu buat benda gila tu?" Balqis menjawab dengan suara perlahan tetapi tegas. "Saya tertekan. Tekanan dari ibu dan bapa terlalu kuat. Saya tak tahan lagi. Saya rasa macam saya tak layak hidup, tapi nasib baik ada seorang budak lelaki bernama Atif sempat menyelamatkan saya. Dia pegang tangan saya, pujuk saya, dan bawa saya ke rumah dia. Dia buatkan teh tarik, biskut dan kami borak lama. Dia ajar saya bahawa tekanan itu normal, tapi kita tak boleh ambil jalan mudah.
Maria terus menangis. Ibu minta maaf, Balqis. Ibu tak tahu kamu rasa macam tu. Ibu ingatkan kalau ibu suruh kamu study keras, itu jalan terbaik untuk masa depan kamu. Abdullah juga kelihatan pilu. Ayah pun sama. Ayah terlalu tuntut kamu cemerlang, tanpa tanya perasaan kamu. Maafkan ayah, Balqis. Balqis memandang mereka berdua. Saya harap kali ini, ayah dan ibu betul-betul faham. Saya tak nak jadi robot. Saya nak ada masa untuk berehat, main, dan buat benda yang saya minat juga. Maria memeluk anaknya lagi, dengan penuh penyesalan. Mulai esok, ibu janji akan ubah cara ibu. Ibu tak akan paksa kamu lagi. Ibu hanya nak kamu bahagia. Abdullah mengangguk. Ayah juga. Ayah akan carikan kamu tutor yang boleh bantu tanpa tekanan. Ayah juga akan bawa kamu melancong atau rehat sikit dari study. Janji. Balqis tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kali, dia rasakan ibu bapanya benar-benar mendengar. 2 hari selepas kejadian itu, sebuah kereta Mercedes hitam berhenti di hadapan rumah Usang Atif. Pagar kayu yang sudah lapuk itu diketuk perlahan. Aminah membuka pintu, terkejut melihat seorang wanita berpakaian kemas dan lelaki berkemeja hitam berdiri di hadapan rumahnya. Seorang kanak-kanak perempuan yang dikenali sebagai Balqis berdiri di antara mereka. Aminah, tanya Maria dengan suara lembut. Aminah mengangguk. Ya, saya Aminah. Siapa tuan-puan? Saya Maria, ibu kepada Balqis. Ini suami saya, Abdullah. Kami datang nak ucapkan terima kasih kepada anak puan, Atif. Dia telah menyelamatkan nyawa anak kami. Aminah terkejut, tetapi cepat-cepat menjemput mereka masuk ke dalam rumah yang sempit itu. Atif yang sedang membaca buku di anjung terperanjat melihat Balqis muncul di hadapannya bersama ibu bapanya. Inilah dia, kata Balqis sambil tersenyum. Dia yang tolong saya di jambatan hari itu. Aminah memandang Atif dengan bangga, manakala Abdullah dan Maria memandang anak lelaki itu dengan rasa hormat. Terima kasih banyak-banyak, Atif, kata Abdullah dengan suara rendah. Kalau bukan kerana kamu, kami mungkin tak akan jumpa Balqis lagi. Abdullah turut memeluk Atif dengan emosi yang masih tersisa. Kamu hero kami. Tolong jaga diri baik-baik, okey? Jangan jemu jadi baik pada orang lain. Atif malu-malu, tetapi tersenyum. Saya cuma buat apa yang patut. Saya syukur Balqis selamat. Selepas sesi perkenalan dan minum teh ringkas, Maria dan Abdullah memerhatikan keadaan rumah Atif. Dinding kayu yang sudah reput, lantai simen yang retak-retak, dan bilik tidur yang sempit. Meskipun begitu, suasana rumah itu penuh dengan kasih sayang dan kemesraan. Di luar, Abdullah berbisik kepada Maria, kita kena tolong keluarga ni. Tak adilah hidup mereka susah sangat, sedangkan kita hidup mewah. Maria mengangguk. Kita boleh buat derma atau bantu pendidikan Atif. Atau, kita renovate rumah mereka. Biar mereka hidup lebih selesa. Abdullah tersenyum. Itu idea bagus. Kita akan bincang dengan Balqis juga. Mungkin dia boleh tolong hubungkan Atif dengan tabung pendidikan yang kita sponsor. Balqis yang mendengar perbualan itu tersenyum girang. Saya suka idea tu. Atif memang layak dapat bantuan. Dia baik dan penyayang. Aminah yang mendengar cadangan itu terharu. Jasa Atif adalah ikhlas. Saya tak pernah ajar dia nak harapkan balasan. Tapi jika tuan-puan benar-benar nak bantu, saya terima dengan hati terbuka. Terima kasih banyak-banyak. Maria memegang tangan Aminah. Keluarga puan telah menyelamatkan anak kami. Sekurang-kurangnya, biarlah kami balas jasa itu dengan sedikit bantuan. Atif memandang ibunya dan tetamu itu dengan mata bercahaya. Dia tidak pernah menyangka bahawa tindakannya menyelamatkan nyawa seseorang akan membuka jalan baru dalam hidupnya. Beberapa minggu selepas kunjungan itu, rombongan kontraktor dan pekerja binaan mula kelihatan di hadapan rumah Atif. Kerja-kerja pembaharuan dimulakan.
Bumbung zinc yang bocor diganti dengan bumbung konkrit. Dinding kayu yang repot ditukar dengan dinding batu bata. Lantai simen yang retak diganti dengan jubin licin. Bahkan, ruang dapur dan tandas dibina semula supaya lebih selesa dan sihat. Atif dan Aminah hanya mampu memandang dengan rasa tidak percaya. Tetapi bagi Abdullah dan Maria, ini adalah cara mereka menunjukkan rasa syukur dan penghargaan. Jasa Atif tidak ternilai, kata Abdullah pada hari penyerahan rumah yang telah siap diubah suai. Kami hanya membayar sebahagian kecil sahaja. Balkis turut hadir, membawa hadiah buku dan alat tulis untuk Atif. Saya harap kamu boleh capai cita-cita kamu, Atif. Saya percaya kamu akan jadi jurutera yang hebat suatu hari nanti. Atif membalas dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Dan saya harap awak juga berjaya dalam apa yang awak nak buat. Saya tahu awak pandai melukis. Suatu hari nanti, saya nak tengok lukisan awak di dinding rumah saya. Semua yang hadir ketawa riang. Hari itu, bukan sahaja sebuah rumah yang diubah, tetapi juga hati-hati yang sebelumnya dipenuhi kesedihan dan tekanan, kini dipenuhi dengan harapan, kasih sayang, dan persahabatan. Selepas kejadian di jambatan itu, hubungan Atif dan Balkis terus berkembang menjadi persahabatan yang kuat. Meskipun latar belakang mereka berbeza, ikatan itu tidak pernah pudar. Mereka sering bertemu di hujung minggu, sama ada di rumah baru Atif atau di rumah besar Balkis. Kadang-kala, mereka hanya duduk di bawah pokok sambil membaca buku atau berkongsi cita-cita masa depan. 6 tahun berlalu dengan begitu pantas. Atif berjaya masuk ke sebuah universiti awam terkemuka untuk jurusan kejuruteraan awam. Usaha gigihnya selama ini membuahkan hasil. Dia meneruskan impian untuk membina sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Sementara itu, Balkis juga tidak kalah hebat. 2 tahun selepas Atif, dia menyusul masuk ke universiti yang sama, tetapi dalam bidang undang-undang. Ia adalah pilihan yang datang daripada hasratnya untuk membela golongan yang lemah dan tidak bersalah. Sepanjang zaman universiti, hubungan mereka tetap utuh. Walaupun sibuk dengan pelbagai tugas akademik dan aktiviti kampus, mereka masih meluangkan masa untuk saling menyokong. Atif sering membantu Balkis membuat nota subjek sains sosial, manakala Balkis pula membantu Atif menulis esei dan menjawab soalan-soalan undang-undang asas yang kadang-kadang keluar dalam ujian. Setelah tamat pengajian, Atif memperoleh keputusan cemerlang dan segera mendapat pekerjaan sebagai jurutera muda di sebuah syarikat pembinaan ternama. Beberapa tahun kemudian, giliran Balkis pula menamatkan pengajian dengan kepujian yang tinggi. Dia diterima bekerja sebagai peguam junior di firma guaman yang terkenal. Dengan usia yang semakin matang dan perasaan yang telah lama saling memahami, Atif dan Balkis membuat keputusan besar dalam hidup mereka, mereka ingin mengikat tali pertunangan. Kedua-dua keluarga menyambut baik perkabaran itu. Aminah menangis bahagia, manakala Maria dan Abdullah turut tersenyum bangga kerana anak-anak mereka akhirnya menemui pasangan hidup yang benar-benar saling memahami. Majlis perkahwinan mereka disambut dengan penuh meriah. Diadakan di sebuah dewan resepsi sederhana, tetamu yang hadir dipenuhi dengan rasa haru dan kegembiraan. Kisah dua jiwa yang bertemu kerana satu kesedihan, tetapi berakhir dengan kasih sayang yang suci dan ikhlas. Pada hari itu, Atif dan Balkis berdiri di atas pentas, saling memandang wajah satu sama lain dengan penuh keyakinan. Mereka bukan lagi kanak-kanak yang tertekan dan mencari harapan. Mereka kini manusia dewasa yang berjaya mengubah takdir masing-masing, dan kini, siap untuk melangkah bersama dalam hidup yang baru. Sejak hari itu, mereka tidak hanya menjadi pasangan suami isteri, tetapi juga rakan sehidup semati. Atif terus berkarya dalam dunia pembinaan, manakala Balkis menjadi suara keadilan di mahkamah. Bersama-sama, mereka menjadi inspirasi kepada ramai orang bahawa cinta sejati bukanlah tentang kedudukan atau harta, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan saling menyelamatkan antara satu sama lain ketika dunia terasa terlalu berat.